Assalamualaikum semua, hai sahabat. Selamat pagi. Janganlah bersedih. Allah akan memulihkan segala kekecewaanmu dan Allah akan mengabulkan impian serta keinginanmu. Kerana Allah telah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tidak ada selepas kesempitan melainkan kelapangan bagi mereka. Dan tidak ada selepas titisan air mata melainkan senyuman. Dan tidak ada selepas kerisauan dan kesedihan melainkan kebahagiaan dan ketenangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan seseorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik dan perkara itu tidak berlaku melainkan bagi orang yang beriman sahaja. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Dan jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu juga adalah baik baginya. Bersikap berprasangka baik dan bergembiralah, kerana daripada Allah itu semuanya adalah kebaikan. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan membahagiakan kita serta anda semua di dunia dan di akhirat. Wahai Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.